Kawasan Rukun Tetangga atau KRT merupakan inisiatif di bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Japanin di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Ditubuhkan sejak tahun 1975, KRT diwujudkan bagi meningkatkan keselamatan kawasan kejiranan melalui semangat gotong royong, kerjasama dan muafakat dalam kalangan penduduk setempat. Seiring dengan perubahan zaman, fungsi KRT kini berkembang lebih luas. Bukan sekadar menjaga keselamatan, tetapi turut menjadi platform perpaduan, tempat penyelesaian isu setempat serta penggerak aktiviti komuniti yang merangkumi bantuan kemanusiaan, sukan, program keagamaan dan pendidikan. Tahun 2025 menandakan ulang tahun ke-55 penubuhan KRT, satu bukti bahawa usaha Kementerian Perpaduan Negara dan Japanin dalam memperkukuh keharmonian serta perpaduan rakyat. KRT masih kukuh dan relevan sehingga ke hari ini seiring dengan aspirasi Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suzaini bin Ishak, pengurusi KRT Zon B Siantan. Nama saya Asfalila binti Hamzah, berjawatan sebagai bendahari untuk musim ini. KRT ditubuhkan pada tahun 2004. Fungsi KRT ini untuk menyatukan penduduk-penduduk setempat, meraihkan program-program yang ada. KRT ini adalah macam satu jambatan untuk masyarakat dengan kerajaan. Pada mulanya, masa mula-mula ditubuhkan, saya pun masuk dalam KRT. Saya tengok banyak dia punya fungsi, jadi saya berminat untuk meneruskan duduk di dalam AJK KRT semasa itu. Penglibatan saya dengan KRT ni sebenarnya dari kecil. Saya melihat generasi yang terdahulu macam bapa saya, cara diorang menangani masalah sosial, sukarelawan. Sekarang ni banyak pembaharuan yang dah dibuat, terutamanya ada RT progresif dan membuka peluang-peluang kepada ahli-ahli KRT untuk menimba ilmu. Alhamdulillah, KRT sejak 55 tahun banyak perubahan dalam Jabatan Perpaduan. Contoh untuk program hari ini, KRT mengambil bahagian dalam program Cuci-Cuci Malaysia. Kalau sebelum ni lebih tumpukan kepada mencegah jenayah dan melawat-lawat masyarakat setempat. Dalam komuniti itu perubahan yang amat baik sekali. Daripada segi penduduk, daripada segi AJK semua membantu melaksanakan program pada hari ini. Pengalaman saya dan KRT banyaklah naik pegangan. Salah satunya kami telah diangkat jadi RT progresif pada tahun ini. Dapat connection untuk menjana pendapatan, kita kenal dengan ramai orang. Jadi secara tak langsung kita dapat memasarkan produk kita. Bagi saya penting sebab dia salah satunya untuk menyatu padukan kawasan setempat. Yang keduanya keselamatan. Dan ianya sebenarnya masih relevan diteruskan pada generasi akan datang. Harapan saya semoga KRT akan terus membangun dan memberi banyak manfaat kepada masyarakat. Bersempena dengan KRT 55 tahun, kami bagi pihak penduduk setempat mengucapkan berbanyak terima kasih. Terima kasih dan tak hingga kami daripada kawasan Rukun Tetangga kepada Kementerian Perpaduan Negara. Kita jumpa lagi insya-Allah.